Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik nak kongsi satu lagi resepi, iaitu terung goreng bercili. Okey, jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Okey, jom. Kita perlukan bawang putih, bawang merah, udang kering, dan cili merah dan cili hijau. Kesemua bahan-bahan ni Acik akan kisar. Dan inilah dia bahan-bahan yang Acik sudah siap kisar. Kita perlukan juga serbuk kunyit. Dan inilah dia bahan utama, iaitu terung panjang. Mula-mula Acik nak hiris terung kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, kita buat sampai habis. Sekarang Acik nak taburkan serbuk kunyit kepada terung tadi. Tujuannya untuk supaya terung tidak menjadi lembab. Bila minyak di dalam kuali sudah panas, sekarang Acik nak goreng terung yang Acik salut dengan serbuk kunyit tadi. Okey, kita goreng sampai terung betul-betul masak. Menggunakan minyak yang sama, Acik nak tumis bahan-bahan yang Acik kisar tadi. Acik nak tambahkan juga sedikit serbuk kunyit. Acik nak tumis hingga cili kering dan naik minyak.
Sekarang bolehlah kita tambah garam dan serbuk perasa secukup rasa. Okey, kita gaul lagi sehingga garam dan serbuk perasa sekata. Setelah bahan-bahan menjadi garing, bolehlah kita masukkan terung yang sudah digoreng tadi. Okey, kita gaul sehingga rata ya kawan. Alhamdulillah, siap dah menu cik hari ni, iaitu terung goreng bercili. Okey kawan, jangan lupa cuba ya. InsyaAllah sedap.